Assalamualaikum. Biologi tingkatan 4, subtopik 10.2, Sistem Peredaran Manusia. Sistem peredaran kita terbina daripada 3 komponen utama iaitu jantung, salur darah dan darah. Komponen yang pertama ialah jantung. Jantung ni penggerak utama. Jantung merupakan organ berotot yang berfungsi sebagai pam. Jantung menjana tekanan tinggi untuk menolak darah ke seluruh badan. Jantung manusia terbahagi kepada 4 ruang. Bahagian atas iaitu atrium kiri dan atrium kanan bertugas menerima darah. Manakala bahagian bawah iaitu ventrikel kiri dan ventrikel kanan bertugas mengepam darah keluar. Komponen yang kedua ialah salur darah. Salur darah ni ibarat highway yang berterusan yang mengalirkan darah. Rangkaian salur darah terbahagi kepada 3 jenis: arteri, kapilari dan vena. Arteri mempunyai dinding yang tebal, berotot dan kenyal. Struktur arteri tebal sangat sampai boleh menahan tekanan tinggi semasa darah dipam keluar dari jantung. Salur darah yang kedua dipanggil kapilari. Saiz kapilari sangat halus dan dinding senipis 1 sel sahaja. Keadaan nipis tersebut membenarkan resapan dan pertukaran gas serta nutrien dengan sel badan berlaku secara pantas. Salur darah yang ketiga dipanggil vena. Vena membawa darah kembali ke jantung pada tekanan yang rendah. Vena mempunyai dinding yang nipis, lumen yang besar dan dilengkapi injap untuk memastikan darah mengalir satu hala sahaja. Seterusnya, sistem peredaran yang ketiga ialah darah. Darah merupakan sejenis tisu penghubung dalam bentuk cecair yang mengangkut nutrien, gas respirasi dan bahan buangan. Komposisi darah merangkumi 2 bahagian iaitu plasma darah dan komponen sel darah. Plasma darah ni apa? Plasma darah ialah cecair berwarna kuning pucat yang mewakili lebih kurang 55% daripada keseluruhan komposisi darah. Seterusnya, komponen sel darah. Komponen sel darah terdiri daripada sel darah merah, sel darah putih dan platelet. Sel darah merah bertugas mengangkut oksigen, sel darah putih ialah skuad pertahanan badan dan platelet membantu proses pembekuan darah apabila terluka. Uji minda. Soalan 1. Nyatakan 3 komponen utama sistem peredaran manusia. Jawapannya senang je. Jantung, salur darah dan darah. Soalan 2. Terangkan perbezaan utama antara dinding arteri dan vena. Dinding arteri tebal dan berotot untuk menahan tekanan darah yang tinggi, manakala dinding vena lebih nipis kerana tekanan darah sudah menjadi rendah. Soalan ketiga, mengapakah dinding kapilari senipis 1 sel sahaja? Jawapannya adalah untuk memudahkan resapan oksigen dan nutrien antara darah dan sel badan berlaku dengan sangat pantas. Hebat kan sistem badan kita? Tersusun dengan sangat rapi. Okey semua, that's all for now. Thank you.